Ha tu dia, dok ada semata-mata ikan siakap ni saja 3 ekor beli berapa lama dah pun tak tahu lah. Orang dok tambah lockdown kan, barang-barang dapur apa pun habis dah. Takut nak pergi market ni, depa baru umum nak tambahkan lockdown kan. Hang tengok mau tu semayung lah. Depa pakai timpa pergi market macam esok tak ada kedai dah. Dok kata tadi tu ingat ikan ni nak goreng bodoh lagu tu lah saja kan. Bubur garam kunyit hang goreng, sagi hampa makan lah dengan nasi dengan kicap. Lepas selongkak mai dapur odah kan, jumpa dalam lemari tu bahan ni sos serbaguna atuk yang odah beli baru ni. Kalau kata hampa nak tahu lah, hak ni nama dia sos char kway teow atuk tau. Memang famous lah, tambah-tambah kat belah Perlis tu siapa yang tak kenal. Tapi yang seronoknya sayang, dia bukan cuma untuk guna buat char kway teow, dia sos serbaguna. Hak ni packaging baru tau, hampa boleh masak apa saja. Packaging baru lagi cantik, lebih kemas, senang nak simpan, nak post lempak tunggang langgang pun tak jadi apa. Percayalah cakap odah. Nampak saja kita punya minyak tu dah hangat lagu tu punya cerita ke. Dengan lafaz bismillah ni hampa lempak tu masuk dalam tu kita punya ikan. Odah ni sebenarnya ada cerita nak habaq kampung ni, cerita pasal Munah Merang tu. Lama tak cerita pasal dia bahan. Munah Merang tu laki dia tu siapa? Ha tak kenal weh. Orang kata apa, bakar tak hangui rebui tampuk. Berata cerok lo. Punya jahat manusia dalam dunia tak tahu nak habaq ke hampa lagu mana. Orang tolong kira kerja lagu ni dia buat tai merata cerok bahan. Orang kira dekat dia bawa bas budak sekolah ni dia curi tu. Apa ni yang radio apa yang ada dekat dalam bas tu. Orang kira kerja dekat dia bagi kerja elok dekat kedai runcit bahan. Dia boleh buat lari tong duit kedai tu bahan. Mana tempat dia kerja ni semua tinggal tai. Buat tai saja cerita. Merata cerok orang duk bercakap pasal dia weh. Terbaru ni yang paling terbaru sekali ni. Hang tahu dak lockdown ni kan kita faham lah. Tengah lockdown dia tu pula kerja haram satu apa pun tak ada. Selama main ni pun duk mengkedara pakai duit Munah Merang lah. Kat Munah hampa kan jual periuk, jual baju tidur ke kampung sikit-sikit lagu tu kan. So sayang lepas kita punya ikan tu dah goreng cantik, hampa angkat dia ke tepi kan. Kita tomeh pula kita punya bawang putih dan juga bawang besar. Nak dijadikan cerita hampa baru-baru ni stor tongges kedai Kak Kiah janda tu kena pecah masuk weh. Nasib baik lah kedai Kak Kiah tu ada CCTV bang 2-3 ketui kan. Boleh lah tengok siapa dia jahat sangat tu. Tengok bahan laki Munah Merang. Dia duk heret tongges wak keluar. Pakai hingat habis lah, pompang-pompang lah duk lawan duk bercerita dekat dalam grup WhatsApp kampung kami ni. Lepas tu sayang kita ambil bintang utama kita tu. Amboi tangan tu so kata boleh katup sampai tak nampak apa. Lepas saja kita punya bawang tu dah cantik layu garing elok lagu tu kita lempak masuk dalam tu sos serbaguna atuk. Banyak mana nak bubuh terpulang punya pasal mampoi pi agak-agak lah banyak mana boleh bubuh kan. Macam hari ni udah pakai lebih kurang 3 ekor ikan siakap. Udah pakai lebih kurang 4 camca 5 camca besar lagu tu lah weh. Camca besar lah camca yang kita makan kuah sup tu, bukan camca makan nasi tu. So lepas tu sayang kita nak bagi dia nampak ada berkuah cap-cap sikit kan. Kita boleh tambah ayak sikit tapi jangan berbanyak-banyak, tak maulah sampai bertoran tak sedap. Bagus loh dengan adanya sos serbaguna atuk ni sayang. Untuk hampa rakyat jelata negeri Perlis boleh pakat-pakat meneru pi dapatkan dekat kedai-kedai yang duk ada berhampiran dengan hampa. Garanti duk ada weh. Untuk yang duduk luar daripada Perlis pula hampa boleh beli melalui Shopee. Macam order beli dekat Shopee senang weh. Untuk bagi tambah sikit aroma pedas dia tu kan. Order suka buat bagi nampak pedas-pedas sikit ni. Order masukkan pula kita punya cabai Melaka. Mana duduk luar daripada Perlis kan, duduk kat negeri lain tu kita beli melalui Shopee je. Jangan risau packaging depa kemas cantik elok. Kira takkan nak lambung lempak tunggang langgang lagu tu tak ada lah nak pecah sampai dekat hampa. Percayalah cakap order sayang oi. So lepas kuah tu dah mula nampak buat lagu tu punya gaya ke? Tak usah dok nganga apa dah, tak usah dok garu pelipat-pelipat paha ke apa ke. Hampa lempak tu masuk di dalam tu ikan siakap yang kita dah goreng. Ui, sedapnya bau. Lepas kita masak guna sos serbaguna atuk ni sayang. Berbau sedap bukan main ni. Bukanlah kata hampa buat cakotiau ke mak mentua hang makan tak panggung pala. Percayalah cakap udah. Lepas mereka dah sembang pompang-pompang dekat dalam WhatsApp grup kampung tu kan. Mau tu bahang. Malu lah Munah Merang tu. Tapi dalam duk malu tu aku geram bahang. Dia boleh tak percaya. Dia kata tu bukan laki dia. Tengok orang-orang semua pakai duk sembang. Dia voice chat entah dah. Dia kata apa? Tu bukan laki kami tu. Tu bukan laki kami tu. Nampak belai. Untuk pengetahuan hampa, Munah Merang memang suka cakap double lagu tu. Dia ingat walkie-talkie. Weh hampa. Dengan sos serbaguna atuk ni tak gaduh tambah apa sebut perasa ke garam kau tak payah dah. Dia punya rasa cukup lengkap. Sebotol saja sos atuk ni boleh masak macam-macam jenis masakan, macam-macam jenis hidangan hampa boleh buat weh. Duk dengar cerita lah kata artis terkenal pun duk ambil produk sos atuk ni hampa tahu dah. Gila tak ambil mau kalau kata odah pun odah ambil. Pasal apa? Rasa sedap, senang guna, bau semua cukup lengkap. Dan yang paling utama sayang harga dia murah, tak sampai RM20, bawah pada RM20 weh. Dah sekali sayang kita lempak naik atas tu kita punya cabai hidup dan kita punya bawang besar yang kita dah potong bulat tu sampai sudah tak tahu lagi lah pasal apa dia dah buat terkejut gempak. Order nak pesan satu lah ke hampa nak sayang nak. Nak sayang laki ni boleh tak ada masalah apa tapi berpada-pada jangan sampai dok buat jahat, dok buat perangai sopan hawak pun kita dok bela. Bukan apa, takut bukan orang benci meluat dengan laki kita saja, dengan kita-kita sekali orang nak meluat bahang. Tu tu senyap lagu tu lah pasal kita nak pergi berjumpa, nak pergi bersemuka apa pun payah lockdown ni kan nak keluar takut order tak bagi depa keluar. So sayang order nak syorkan sangat dekat hampa pakai-pakai lah my try sos serbaguna atuk beratus ribu botol dah depa jual bahang. Untuk hampa yang duduk kat dalam Perlis tu boleh dapat
dapatkan dekat kedai-kedai yang berhampiran dengan hampa. Mana-mana kedai semua ada mereka jual. Untuk hampa pula yang duduk luar pada perlihan duduk negara lain tu boleh beli melalui Shopee sayang. Sagi Oda bagi link Shopee depa. Pakat-pakat lo, pi dapatkan memang tak rugi bahang. Sos serbaguna atuk ni macam-macam masakan hidangan hampa boleh buat tak ada masalah. Jangan lupa try tau sayang. Siakap terangkat atuk nama dia. Sedap. Make sure dapatkan sos serbaguna atuk nah. Rasa ni makan ikan garing-garing kena dengan sos serbaguna atuk ni makan dengan nasi hangat ke apa nak kata lah weh. Bagi hampa yang mana berminat tu boleh tengok link Shopee Oda letak dekat caption sagi tak.